Oh, ini spot ni tak ada orang so aku seorang je. Selalunya kalau aku main sini mesti ada angler yang mancing ni. So hari ni tak tahulah ayak dia ke apa ke. Kita just main mencuba duduk di spot ini sebab nak cari ikan targetku ke loban lah. Ya, agak berbatu sikit lah. Cabaran menebing di pulau Asmaradana. Sini spot dia. Hari ni tide ayak dia orang kata apa tak ada lah pasang besar. Dia mendatar sahaja. So insyaAllah aku akan cuba untuk mendapatkan loban yang ni. Kalau ada insyaAllah lanjut je. Ni aku bawa 2 batang rod teleskopik. Ni untuk orang kata apa, senang bawa tu tu. Aku ni bukannya nak bawa pergi benda kenyah-kenyah. Bila main benda makin hari makin tua ni kan, kita dah tak mau dah kenyah-kenyah. Kita nak simple-simple, kita nak tak serabut kan. So aku mau bertaruhkan 2 barang ini saja. Dia spek dia ni, spek apa nama UL ni. UL lah aku rasa sebab dia punya ni halus tu ni. Kau tengok penyam mana. Kau tahu apa, jengkai lebih itu lah dia punya ni. Oh, jengkai lebih sikit. Yang ni 5 kaki. Yang ni 6 kaki. Dia boleh sambung ni. Dia boleh sambung. Dia kena beli nyambung lah kalau nak panjang. CD Jun, tu orang tanya kan, pendek sangat belakang dia ada ni. Kita kena beli ada penyambung untuk bagi panjang lah. Nanti aku pergi cari nyambung lah. Saya tak tahu lah, tak ada. Habis tengok video ada. So ini kita buka spek UL lah. Tengok panjang ni, panjang dia 5 kaki je. 5 kaki sahaja. Okey. Kadang-kadang orang kata takut lah pakai rod teleskopik ni tak tahan. Tak cerita dia macam ni geng. Kalau kita ni nak main ikan, kalau kata kita dapat ikan besar, kita kena pandai kontrol lah. Jangan orang kata apa, pipa hang tak ikut kemampuan rod tu. So kita kena ikut kemampuan, kita kena drag, kena layar, jangan kunci ketat apa semua. Kita main spek apa pun tak apa. Macam tu lah pemahaman aku. Kalau hang main US sekalipun, kalau hang kena ikan gorgon yang besar lah, orang kata sekilo kat atas kan, jadi kena pandai je. Jangan apa nama duk hantam gila-gila sampai tak ingat apa rod hang tu padu. Kalau rod hang batang kayu balak tak apa kan. So yang ni aku tahu lah nak kontrol game macam mana kan, insyaAllah. Ini yang 6 kaki. Dia punya kaki dia extra sikit.
Ni dia panjang sikit. So aku try, aku taruhkan dua rod hari ni. Mungkin aku akan cuba untuk casting juga. Tapi target aku dulu, aku nak meloban. Okay, apa-apa pun kita pujuk loban. InsyaAllah. Susah bang, lama tak dapat loban. Ayak ni pun jangan salah sangka. Aku sebab aku nak berbancup, aku nak bagi basah rendang roti. Padahal selalu aku tak ada main sini. Aku main sini ada orang. So aku standby tu sebab aku main port sana. Port sana tu nak turun kayak susah sikit. So kat sini ni kalau tak ada bendera tu pun tak ada masalah pun tak. Boleh je. Ruang tak berapa banyak sebab ni batu mendatar. Okay, apa-apa pun kita cuba pujuk-pujuk dulu apa betul. Kita tengok ada ikan ke main sama roti tak. By the way, Assalamualaikum. Baru nak pergi salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada semua. Welcome to my channel. Ini adalah channel untuk aku menebing ni. Tak tahulah kan, hampa ingat senang buat konten. Kadang-kadang main konten tak ikan-ikan tak ada je lah, nak mereka nak buat cerita apa tak tahu kan. So ada lah. Ya, aku dapat sekok pun insya-Allah video kelak. Nah, kalau tak ada langsung tu, takut lah. Tak ada langsung nak buat video kan. Lagi orang kata apa hang ni buat video apa langsung ikan tak ada. Cabaran. Punya apa. So ini lah tetap Lampung lubang tu. Lubang kena aku main UL lah dulu. Rambut-rambut macam ni lah aku main. Lampung beli lah. Lampung beli. Lepas tu set up buat ni ring. Kalau pun nak tahu macam mana set up buat pelampung ni, sebab boleh ada pergi ke video-video aku sebelum ni, ada tutorial macam mana buat pelampung loban, apa rambut loban. Ni yang ada. Ini buat aku buat dua mata kai. Ni satu mata kai. Rambut dia kena 15 AB ke bawah. Kalau besar sangat ni nak pasang mata kai kecil payah. So aku cuba ni dulu. Set up rambut loban. Sini dia macam telur tu. Dia tak api ayam tu tak gerakkan pelampung jauh. Aku sebelum tu aku nak abang pun, video kami ni kalau keluar, dia bukan keluar pada hari yang sama. Contoh kata hari tu keluar video macam aku video hari Senin keluar. Dia hampa jangan jangka lah, kadang-kadang dia keluar hari Senin tu, dia keluar pada bulan berapa, tahun berapa. Bulan berapa tu kita tak abang. Orang kata apa, contoh lah dia keluar bulan puasa kan, dia keluar bulan puasa. Lepas tu video tu direkam sebelum puasa. Yang tu yang kadang-kadang takut orang duk salah sangka kata kita ni dia keluar video bulan puasa tapi tengok tak puasa. Tu dah. Dia bukan itu. Tiap video ni kadang-kadang kita keluar hari lain. Kita keluar video direkam sebelum puasa tapi publish bulan puasa, tutup penerangan untuk empok lah, untuk bagi faham. Tapi hari ni memang aku mengai bulan puasa pun. Tu kota jangan salah sangka ayat ni naknya aku nak buat rendang roti kan. Lah ni ada tu nombor ada kitang ke apa maybe. Tu ada ikan yang akan sambal roti. Kalau ada kitang besar aku ambil kan. Kalau ada kitang besar insya-Allah aku ambil. Tak ada hal je. Kalau loban memang target utama lah. Kitang ni dia ikan yang sedap juga dia tu. Ni kita lanjut dulu, kita kena umpan roti minyak ni. Ada ya. Kita ditemani satu
Kita ditemani angler satu lagi yang spot wajib sini. Dekat sini spot MJ Kerapu. Last week I dapat satu MJ 800 gram. Oh, Cantik dia punya color. okey lah. Merah ha. Merah betul yang merah. Merah bandar cantik oh. Ini spot depa. Uncle dah tak mai. Uncle, I nampak dia macam pergi camp askar. Nampak kereta dia. Oh, dapat lah. Tak sangkut. Dia pergi camp askar. Oh, dia pergi sana. Jadi aku tak berkesok. Besar semua. Kita tak Ini kena satu kali ya, hampir masuk dalam laut. Oh. Tapi pasal I tarik balik dia putus balik I terus. Tu kerapu kuat punya. I rasa tu siakap lah, bukan kerapu. Cakap ah. Kalau ikan pari aku tak pasti lah sama betul. Oh, kalau pari lah. Jenuh mau naik tu. Andaman. Kita cari lubang dulu ke. Sekejap lagi aku try casting apa tengok. Habis sambil tu kita tengok brother ni, kok dia hari ni ada lang dia dapat ikan, tak rekam lah kan. Buat ikan dia. Dia biasa dapat MJ Kerapu. Dia punya target situ. MJ Kerapu aku lah aku try main lubang dulu. Sebab lah ni tak nampak rupa di mana lubang. Ikan kecil-kecil banyak, duk kacau. Kita cuba casting sekejap tengok macam mana. Nah. Oi, okey ha. Tengok lagi ni. Ha? Tengok ni. Oh, mana tengok ni ya. Tengok. Ini punya spot ada MJ geng. Kerapu pun panas sini. Tapi kerapu kalau makan lambat sikit habis ya. Dia cepat sauk masuk batu. Kena 2 kilo punya kerapu dah kasih juga. Oh. 2 kilo punya saiz pun sedap main. 2 kilo gam-gam sedap makan. Lagi besar 3-4 kilo lah dia punya itu daging atau sedap sangat. Betul besar sangat tak best lah. Dah ada sentuhan dengan undang hidup. Kena bagi dia telan dulu lagi. Tak boleh tahan tengok rod getak macam. Itu lagi mancing. Kita tak ada tengok rod melentok lah. Mesti kita nak wop mah. Dia ada strike. Gelama ada ni. Aku kena makan tu ikan lama guna ulang hidup. Aduh, makan modal oh. Gelama besar lah, gelama kecil lah. Oh, gelama papan mah. Lagi. Ni banyak batu. Ada. Tak lekar. Aduh. Yang tarik pasal boleh tahu. Nah. Ya kita bunga. Oh, ini saya okey lah. Ini saya okey lah. Kita bunga ni. Ada bisa. Tapi boleh buat goreng. Orang makan tu. Ada ikan, ada konten. Akhirnya dapat satu ikan kitang.
Ambil pia buat goreng. Tunggu lama papan tu. Ya, ini ada strike lah. Oh, ini kerong lah. Tak tahu. Tak tahu ini gelama. Gelama apa atau pasti. Tengok ada, oh ni pisang. Kalau ada gigi 3 batang tu kerong. Oh, ini pun okey lah. Pingpong sedap pun ni. Best. Sempoi. Tak kumpau. Tak kumpau. Tadi banyak sekarang. Apa dia? Banyak ikan. Oh, sudah makan. Cantik, cantik. Rod air ni Surabi strike 2 ekor. Ini ketiga. Cantik, cantik, cantik. Nanti kita bottom pula. Bottom pula. Saya loban dah impor, dapat ketang seekor. Kita try bottom. Tali lepas tu. Boleh tak? Boleh, tengah. Dekat. Sudah lah. Boleh lah. Sangkut, sangkut lah. Janji ada ikan tarik. Batu kecil saja ada yang. Sudah ada ambil. Oh. Oh, muntai ya. Aduh, dia ni ah. Kacau ah ni. Hei. Ini pengganggu lah selalu. Harap telan pula tu. Aduh. Kacau. Mata kecil. Siap hang ni mana-mana pun ada. Kacau. Asal banyak kenapa dia banyak kat sini. Ini kalau dia ada, oh yo telan. Siap lah dia ni. Ya, aku nak pindah spot lah. Aku nak pergi duduk kat pondok. Tinggal Jason seorang kat sini. Jason nak habiskan udang hidup. Udang hidup dia banyak lagi. So dia kena habis udang hidup. Aku nak pergi test duduk kat pondok saat. Aku punya ni takat lah kitang dan buntal. Loban tak ada ni. Ya surut, ya surut. Okey Jason, gerak di sana dulu. Jom, minggu depan tak ada. Minggu depan sudah cuti raya. Oh, cuti raya kan? Minggu lain Satu Ahad free, main je. Sama. Satu Ahad main saja pun. Jom. Thank you okay. Alright. Nice meeting you. Baik. Dia lepas hidup Jason banyak aja. Dia kena habis lah dalam hidup dah. Aku try lajak pergi apa? Pondok Ustaz. Macam ni lagi nak cari konten mancing lah. Marhain ada. Nak menabung apa? Nak naik boat modal sikit. Bila Nabi buat free ni keluarkan sedikit tenaga. Jom kita pergi pondok. Sebab apa? Hangat hidup ni. Tak tahan aku. Nak puasa ni. Tapi cari tempat duduk ni. Ada motor. Motor ni abang duduk menjelar je apa. Amaran laluan tak selamat. Sebab dia tempat ni bukannya open. Dia apa? Abandoned place. Ya benda aku. So abang tu jalan. Last kembali ni yang aku dapat loban ekor tu. Mari balik lah. Semua sini yang kena meniti sikit lah. Gayanya. Wah, gayanya. Ya.
Ini dia pondok aku. Pondok aku kan. Dia ada orang menjala tu. Peralatan menjala dia tu. Sini lah aku duduk. Aku nampak loban kat bawah. Tapi kalau dapat loban yang kecil boleh buat naik. Dapat Hafsah yang kok nak buat naik. Tak kisah. Kita test. Baru tengok ni nak surut ni dia boleh berjalan pergi mai Pulau Asmara. Tengok berada tu duduk jala itu dia cari umpan belanak dia. Boleh jalan pergi nampak jejak dia pergi tadi dah. Aku masih lagi cuba baling roti untuk aku ada loban nak main petang-petang ni. Dan hari tu aku dapat sekok. Daripada bawah ni dia boleh nampak kan. Kalau duduk atas payah sikit. Tak tahulah ada yang menyambang ke tak. Kita berusaha mencari. Ada lah. Tak ada. Minta tu kalau kena jangan kena sangat. Kena besar sampai kuat pun naik. Ni tinggi tang ni. Patutnya aku duduk bawah tu. Itu aku duduk bawah ni. Tapi malas nak mencelah bawah. Bila puasa ni tak larat celah ambil bawah tu. Kita layan je kat sini. Aku dah ternampak satu kelibat lagi. Kelibat apa mana tahu. Merang. Tadi dia timbul tang tu. Jam. The Ottoman. Oh, dia. Wah. Oh lah, merang dah. Main jangan ada cakap mata kaki aku dah. Dia jenuh. Dia pun selam dia timbul tang mana pula tau. Merang main ikan takut Lepas mana dah pakai loban pun tak ada lah. Kau merang pun lalu. Sepak tu dia pernah. Tadi dia tembus sini tu topuk dia tembus sana. Duk makan apa tau tu. Kasih put ke bawah. Nampak kan? Oh hilang. Dia timbul tahun mana pula tau. Merang. Aduh. Dia ada timbul dah. Dia pijauh. Oh. Sekok dah. Saya boleh tahan kau. Saya macam aku tengkak tu masa aku kena gigit tangan tu. Tengok parut budak-budak ni. Parut kena gigit memerang besar. Ui, liak. Nampak comel. Kali dia balas. Aduh. Merang. Okay, aku tak tahu dah umpan roti je ni. Dia rambut bottom. Pelampung bottom. Aku tak tahu dah. Sonsang merapu ni. Nak cari strike ni apa pasal. Aku tak tahu dia nak jadi jener rambut ni. Aduh. Pasal duk makan tak dekat. Pelampung duk tenggelam. Aku dah tak target bukan loban dah ni. Memang rasa apa spesies lain dah tu. Oh tenggelam. Tak tenggelam. Oh tu dia. Dia tenggelam lah ni. Tak tahu ikan apa ambil. Kitang ke apa ke. Aku buat mata sonsang 3 mata. Aku buat isi udang. Tak tahu. Ketiak ni macam ni. Perut kecil mau ni. Makan tak melekat. Habis lah. Dia kalau mancing kalau tak umpan habis. Terih kau. Boleh ni kita cuba yang umpan habis kan umpan hidup apa benang kopek ni. Kita lanjut. Okey lah geng. Sadaqallahul azim lah. Kita dah.
Mana ayak ni bukan tak ada lah. Loban tak ada. Mana loban ni main kat sini dia ada spesifik ayak dia lah. Ada type dia lah. Mana minggu ni ayak surut, ayak tak besar. Ayak jalan sikit, slow saja. So kehadiran loban tak ada. Ada ketukan tapi tak lekat. Sampai aku dah mereka pambut yang pelik-pelik dah kan. Angin pun kuat. So jam pun dah menunjukkan pukul 5. Aku rasa aku nak kena beransur pulang lah. Kira cukup lah untuk hari ni. Episod menebing KRMC. Dan jumpa lagi untuk episod akan datang. Kita cari strike lagi insyaAllah. Okay, ni video bulan puasa, dan aku ucapkan selamat berbuka puasa kepada semua. Kita jumpa lagi untuk episod akan datang. Jangan lupa kongsi pengalaman mancing bawah dengan aku. Kumpau ke tak kumpau pun jalan je. Dengar angin kuat Pulau Asmara. Jom kita nak balik dah. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum. Bye bye.